Nah. Tak apa cikgu, tak apa cikgu. Nah. Ambil ni. Ambil sini. Aku rakam saja. Allahu akbar. Sini lah. Jangan. Tarik aja. Oh. Tu dia. Tak apa cikgu. Tak apa je. Ha. Bismillah. Alhamdulillah. Duduk tengah pulun buka grade geng. Sekejap cikgu. Sekejap. Oi, lekat sikit aja cikgu. Ha. Ngelang tu. Ha. Wah. Kalau nak jalan kaki kat parkir kereta tadi. Oh, jauh. Nampaklah boleh tumpang Cikgu Wan. Memang dia nampak kita ah. Bukan beranak kecil tu. Ha? Kalau nampak orang pun dia lari. Betul. Ini kan pula kalau ikan besar tak? Landed ikan. Ha? Kalau tak boleh tegak. Betul lah. Rod kena sengit Tak boleh 45. Kena tu. Mencenong tepi. Aku shadow angler kasih poci cikgu. Semua hutan belantara aku redah. Jatuh bangun aku rebah sampai demam kebah. Aku pernah dikejar hantu kepala hantu pun aku tak pernah. Aduh geng. Rezeki tak pernah salah alamat. Mau kalau kata mau katakan. Apabila cikgu kita tergelincir daripada batu, so sekali anak murid geng. Anak murid akan turun belakang geng, menyusuli di belakang. Aku gak tu jatuh gak geng. Pelepuk jatuh kena batu. Habuan lah. Tak nak boleh ikan geng. Macam ni lah cari ikan geng. Lincing geng, janganlah kali kedua. Cukup sekali saja. Okey geng, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah geng. Wah, kita bertemu lagi di episod yang terbaru. Okey, so ini hari aku berkesempatan main menduga di kawasan keramat Cikgu Wan Striker. Cikgu Wan Striker di atas sana. Macam biasalah geng. Kalau aku sampai, dia mesti dah buat persiapan geng. Aku tak buat apa lagi. So aku nak maklum kat hangpa kat mana keberadaan aku dulu geng. So keberadaan aku sekarang di perairan Pulau Pinang. So insyaAllah geng, seperti aku perkata kat hangpa, kita kena terus berusaha, kita kena terus mencari dan terus mencari di mana spot. InsyaAllah geng, rezeki Allah tak pernah salah alamat. Andai kata Allah sudah tulis untuk aku dan Cikgu Wan Striker untuk ini kali, InsyaAllah geng, jangan salah alamat. So aku penat geng. Agak penat sikit lah. Dah siap-siap sampai, dah siap-siap panggil apa, letak barang. Perjalanan agak jauh, memang jauh sangat-sangat. Aku pun pertama kali main di kawasan sini. So teruskan bersama aku, kita tengok menjadi tak menjadi episod ini kali. Aku nak buat persiapan sekejap. Boleh tahan tak geng? Penat, memang penat geng, untuk mencari jebi strike, untuk mencari rezeki. InsyaAllah rezeki Allah tak pernah salah alamat geng. Andai kata dia nak bagi, tak ada geng. Okey, buka update lagi. Aku nak set up sekejap. Minum air boleh kurang. Nantikan geng. Nantikan. Pasti Cikgu Wan cakap. Betul Cikgu Wan? Kasih punch. Mantap. Type is now. Cikgu Wan cakap. So jangan lupa geng, bantu Cikgu Wan kita like, komen dan subscribe di channel Wan Striker. Untuk nasihat saya, ya, yang tertarik dengan video-video yang ada di sini, okey, sekiranya dapat ikan ke yang padu-padu, tanya diri dulu. Sekiranya ada masalah kesihatan, disarankan untuk abaikanlah niat. Abaikanlah niat itu. Abaikanlah niat itu. Ini memang sport yang cukup ekstrim. Minta nyawa untuk jalan ke dalam. Memang betul-betul ekstrim. Kasih pan sekali lagi. Semoga trip ini lulus mendapatkan lesen B2. Ya, betul. Lesen lori. Ya, lesen lori. Kita masih dalam rancangan Merino lesen. GDL lah. Kali ini GDL lah. Okey geng. Pastikan bantu Cikgu Wan Striker geng. Okey? So teknik kita pelampung kan. Pelampung kuning. Rambut. Mata kedua geng. InsyaAllah kita akan pakai udang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena Cikgu Wan pakai cucuk di kepala, kita akan cucuk di kepala kan. Okey.
Kita tengok menjadi tak menjadi. Cikgu, jangan. Sini ada batu. Sini. Ha? Kawasan ni. Baling kejap tu. Okey, baik. Bismillah. Kata tu ada batu cikgu Wan cakap. Serapat lagi. Serapat. Bismillahirrahmanirrahim. Apalah. Ha? Itu geng. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah rezeki Allah tak ada salah alamat. InsyaAllah cikgu. Kata cikgu Wan, di sini kena main direct geng. Dia nak pergi. Kita main sampai dah letih. So seperti biasa geng, seperti apa pertontonkan di hadapan, aku menggunakan setup light geng ini kali. Setup light aku menggunakan rail Ryoku 103 HSL pair pula dengan Rode Nemesis. Setup light 412. So mainline aku menggunakan Seahawk Bass Hunter. Leader macam biasa geng, leader aku menggunakan 100% fluorocarbon Seahawk absorber. Okey, kita tengok menjadi tak menjadi geng. Ngelam tu. Sekali lagi. Aduh. Aduh. Hai. Betul ya. Belakang betul ya. Kena geng. Kena motor. Tidak kena mata. Kita cuba lagi. Dia tenggelam lah tu. 2 kali 3 kali tenggelam. Dia tak ngap pun masuk lampuk dah. Baru duk cakap geng. Aku baru duk cakap. Dia loot tu pelampung. Load sekali lagi, bawa pelari. Apa? Kasai ke apa? Kumpau. Ikan apa? Kasai? Macam tamban. Cikgu orang kita sudah tak kumpau. Kisah saja belum lagi. Kita masih menunggu. Kali lalu ke bawah batu. Bismillah. Alhamdulillah. Duduk tengah pulun buka grade geng. Cendol. Sekejap cikgu. Sekejap. Ni dia. Sekejap cikgu. Boleh cikgu. Oi, lekat sikit aja cikgu. Tak apa. Okey, alhamdulillah. Itu dia. Tengah duduk ni geng. Alhamdulillah. Itu dia. Alhamdulillah geng. Tak ada ragu-ragu lagi. Memang tak boleh buka kena 2 mata kaya. Wah, alhamdulillah. Saya sedap goreng. Kasih punch. Mantap. On tak kamera. Oi, tengah duduk buang belit-belit geng. Tak on. Habuan. Tak on. Lesen sudah naik. Kita jangan melambatkan. Itu dia. Lesen B2. GDA sudah renew. Kita punya ada bawa grip. Tak bawa. Ni grid ni ada. Ke ni. Ada geng, alhamdulillah. Tak on kamera. Aduh, gagal. Tak apa cikgu, tak apa. Alhamdulillah.
Berbaloi. Oleh kerana dia mudah untuk bersilang-silang tali, kita pakai satu root je geng. Alhamdulillah. Sambil tu Cikgu Wan aku duduk tengah buka Cikgu Wan punya tali duduk bersangkut pok dengan aku punya tali. Boom, dia balas geng. Alhamdulillah. Kita tahu rezeki geng. So dia lesen yang kita cari sudah muncul. Tali okey tu, panjang tu tali tebuk. Okey geng, kena candu dulu geng. Kena candu dulu sambil damai. Kena candu dulu. Alhamdulillah, rezeki Allah tak nak salah alamat. Sambil duk buka tali cikgu sangkut silang tali. Time tu dia makan geng. Itu kita nama rezeki geng. Andai kata Allah sudah tertulis untuk kami geng, insya-Allah tu cikgu. So kita kena bersabar. Kita kena terus bersabar dan percaya pada rezeki. Pasti. Bismillah. Kan. Balah. Jangan tunggu lama-lama. Mari. Kita boleh tinggal di sini. Nampak naik hari tu biru. Oh, depan sana tu. Kita pindah spot kan. Kasih poj cikgu semua hutang belantara aku redah. Jatuh bangun aku rebah sampai demam kebah. Aku pernah dikejar hantu, kepala hantu pun aku pernah pegang. Rezeki tak pernah salah, alamat mau kalau kata mau kata kalau shidi semua. Kita tahan ni. Papanya siapalah aku, asal pergi mencingakui si borang dulu. Hati bini kena kita dah sampai spot yang seterusnya. Aku lah shadow. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kena. Aduh. 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 Makan macam mana? Kena. Selam lagi. Dia ada. Bismillah. Alhamdulillah. Tak melawan. Bukan gorgon Cendol. Hui.
Cendol pun boleh tahan tu. Cendol pun boleh tahan cikgu. Tombol cikgu. Tombol. Ambil grip. Tambah cikgu. Cikgu bawa pergi bawah. Nah. Tambah cikgu. Nah. Ambil sini. Aku rakam aja. Allahu akbar. Sini lah. Jangan. Tarik aja. Oh. Kasih feel dia, feel. Baik. Tu dia. Tak apa cikgu. Tak apa tu. Masuk bawah. Dia masuk bawah. Bawah ni. Sangkut. Sudah. Ada tali ya, kawan. Pergi. Kalau pelayan kasih lenden takut ada satu lagi. Tak cikgu. Kau kasih naik lah tu. Ni boleh lanjut sini. Tu air tu sana. Oi, Kasak cikgu. Bukan cendol lama dia. Wah. Alhamdulillah. Ni bukan cendol cikgu. Ini bukan cendol cikgu. Habis. Alhamdulillah. Ini bukan cendol. Ini bukan cendol cikgu. Tali dukun habis, jahanam semua. Kasih punch. Mantap. Dia kasih tumbuk sekali lagi. Ya, padu geng. Nah. Jom naik dah. Oh. Jahanam tadi luput. Jom cikgu. Telefon sat. Jangan melambatkan masa cikgu. Aku tak ada apa dah naik dah. Hai, mantap lah cikgu bang kita. Terbaik lah. Nanti dia lipas habis kat dalam. Dia mata kita. Cikgu tak apa, buka dulu. Buka. Dah, tu. Ni, kat sini. Aku shadow angler, kasih punch cikgu. Okey. Kasih punch cikgu, semua hutang belantara aku. Jatuh bangun aku rebah sampai kebah. Aku pernah dikejar hantu kepala hantu pun aku pernah pegang. Rezeki tak pernah salah halaman. Kalau kata orang kata kalau syukur semua. Allahu akbar. Aku papanya siapalah aku. Kita nama rezeki geng. Rezeki yang tidak pernah salah alamat. Andai kata sudah tertulis, insya-Allah jangan salah alamat geng. Alhamdulillah. Second gorgon. Second strike gorgon geng. Nak lagi tetap dah. Yes. So kita mencuba. Alhamdulillah. Memang solid lah. Tak perlu ada dia lari masuk dalam batu pun dia keluar balik tadi lah. Memang Alhamdulillah. Kasih cikgu. Kasih naik lagi cikgu. Bismillah. Di situ saja. Tekar lagi. Cikgu. Jauh lari dah. Jauh lari dah geng. Jauh lari dah.
Tenggelam, tenggelam. Aku adalah shadow wing. Aku adalah shadow wing. Aku adalah shadow wing. Tenggelam. Tenggelam lah. Kalau lari tu udang yang lari. Ada tak? Ya. Kasih naik cikgu. Kasih naik cikgu. Ha. Yes. Ya, tu dia. Itu dia. Uish, apa tu? Wah, ikan. Ikan bersama. Ikan bersama. Ui, 9. Bersama plastik. 9 geng. Aku adalah shadow wing. Boleh naik, boleh naik. Tak tarik. Sabar. Okey cikgu. Alhamdulillah. 9. Aku shadow wing. Kasih punch cikgu. Kasih punch cikgu. Semua hutan belantara aku rendah. Jatuh bangun aku rebah sampai demam kebah. Aku pernah dikejar hantu. Kepala hantu pun aku pernah pegang. Rezeki tak pernah salah. Halang mau kalau kata mau. Kalau shooting zone cikgu tak nail aku. Papaya siapalah aku. Asal pergi mencing aku isi orang dulu. Okey geng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah geng. Wah. Weh penat geng. Dah kemas-kemas barang. Perut dah simpan. Beg pun dah kemas-kemas, barang-barang makan pun semua dah masuk. Walaupun bukan dimakan, bukan spesies tu makan dekat arut aku, tapi aku merasa berbangga geng. Cikgu Wan bagi peluang untuk aku merasa naikkan siakat liak geng di perairan Pulau Pinang geng. Ini adalah siakat pertama, siakat kedua. Yang tempoh hari siakat yang di kawasan sangkar ikan. Wah, padu geng. Apa nak dikata geng? Apa lagi yang nak dikatakan? Kebahagiaan inilah yang aku nak cari. Momen inilah yang aku inginkan. Syukur alhamdulillah geng. Masih diberi kesempatan, masih diberi rezeki. Itulah seperti aku perkatakan ke hangpa semua. Kita kena percaya pada rezeki geng. Kena percaya pada rezeki. InsyaAllah rezeki Allah tu tak pernah salah alamat geng. So kita kena berusaha, kena terus ikhtiar macam mana kita nak buat mencari spesies tu geng. Jangan mudah putus asa. So insyaAllah geng, kita bertemu lagi di lain episod, di lain hari dan waktu yang sama di dalam Shadow English. Okay, so aku sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.